Sebenarnya macam mana hutang rumah ini boleh menjadi beban dan juga perangkap kepada diri seseorang berkait dengan kewangan? Saya akan terangkan dalam video ini macam mana hutang rumah ini boleh menjadi perangkap kepada kewangan seseorang. Jom kita tengok. Kita buat contohlah kan. Contohlah harga rumah tu 400,000. Pinjaman 90% iaitu 360,000. Kadar faedah pula 4% dan bulanannya pula adalah 1,650. Baik, ini adalah contoh saja. Baik, cuba kita buat kira-kira. Kalau gaji dia ni 3,000 sebulan dan dia kena bayar RM 1,650 untuk kos rumah saja tuan-tuan, ini bermaksud 55% adalah dibayarkan untuk rumah sahaja. Macam mana lagi pendidikan anak-anak, dana kecemasan, dana persaraan, dana untuk kesihatan di umur tua nanti, macam mana tuan-tuan? Kerana itulah, kalaulah dibayar dengan 1,650 dengan gaji RM3,000, 50% digunakan untuk bayar rumah sahaja. Ini belum lagi kalaulah ada benda-benda lain seperti pertambahan anak dan juga masalah dari sudut ekonomi. Kerana itulah sebenarnya hutang rumah ini boleh menjadi jerat kepada seseorang. Apapun ini bukanlah video tentang beli rumah ataupun sewa rumah. Saya tak tahu tuan-tuan, lebih baik cuba komen dalam video ni. Dan kalau suka video tentang emas dan juga kewangan, boleh follow, like dan share.